Video kali ini aku akan bagi 3 tips cara nak jadi pemain sepak takraw yang berjaya, okay guys. So stay tune. Aku harap korang enjoy kan this video. So yeah guys, let's start it. Hello guys, so welcome back to my channel. It's me again and welcome back to another video. So kepada korang yang dah subscribe to this channel, thank you so much. Kepada korang yang belum subscribe, sila consider untuk subscribe to this channel, okay? So kalau korang nampak sekarang aku ni pakai koyok, aku demam ni. Video kali ni aku akan bagi 3 tips cara nak jadi pemain sepak takraw yang berjaya, okay guys. Yang pertama adalah korang kena ada minat. Kenapa minat ni penting? Sebab minat ni akan membuatkan kau boleh pergi lebih jauh. So tak kisahlah kalau kau tak pandai main ke, tak pro lagi ke, asalkan korang ada minat. Minat yang penting. Minat tu dia lagi penting daripada skill yang korang ada. So tips nombor 2 adalah korang kena yakin dan berani. Kenapa aku cakap pasal yakin dan berani? Jadi pemain sepak takraw yang berjaya, kau mesti ada confident yang macam cakap, "Weh, aku boleh buat." Macam tu. Kau mesti ada semangat nak semangat dalam diri kau, macam, aku boleh buat benda ni. Tu depends kepada korang punya bakat. And jangan peduli apa orang cakap, buat je. Kalau berani pula, korang kena berani mencuba. Contohnya kalau korang masuk takraw dalam aktiviti co-curriculum, lepas tu kau asah bakat kau ke situ. Macam aku asah bakat aku dari dekat dalam aktiviti co-curriculum. So aku asah. So makin lama makin orang akan datang. And makin lama akan ada orang yang akan judge kau punya bakat tu. Lepas tu mesti ada cikgu-cikgu yang akan cakap, pandai ni budak ni. Macam tu kak. Itu yang aku pernah rasa lah sebelum pengalaman aku. So tip nombor 3 yang terakhir adalah practice make perfect. Faham kan? Practice. Ya, aku selalu practice main takraw depan rumah. Aku main dengan kawan-kawan aku. Praktis ni sangat penting sebab kalau korang nak capai satu benda tu, dia kena perlukan latihan, dia kena ambil masa yang panjang. So kalau takraw ni korang kena praktis hari-hari. Kalau kau nak dapat hasil yang cepat. Kalau macam aku suka praktis sorang-sorang sebab sorang-sorang lebih efektif dia punya kesan dia tu, efek dia. Daripada situ aku fokus, kalau korang tak pandai, fokus korang belajar basic dulu, belajar basic timbang, basic takraw timbang, and basic melibas, cara nak jadi feeder, cara nak jadi tekong, lebih kurang macam tu. And last kali aku nak bagi kat korang kata-kata semangat dan ungkapan yang menarik untuk motivasi sesiapa yang jadi pemain sepak takraw. Aku sendiri ada pengalaman. Aku tinggal selection je ni. Kalau aku dapat menjadi pemilihan dalam pemain sepak takraw kat sekolah ni, aku kira bersyukur lah. Aku akan bagi kata-kata semangatnya iaitu, don't stop when you are tired but stop when you are done. Is it clear? So ya guys, itu saja 3 tips untuk menjadi pemain sepak takraw berjaya. Aku harap video ni memberi manfaat dan inspirasi bagi korang yang nak jadi pemain sepak takraw. So ya guys, kalau korang suka dengan video ni, make sure korang like this video and subscribe to this channel also, and make sure korang tekan subscribe tu. Sebelah dia ada notification bell, make sure korang nyalakan notification bell tu supaya kalau aku upload video, korang tak akan ketinggalan untuk menonton video aku yang selanjutnya. So yeah guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Click on notification bell and see you guys in the next video. Bye.
Bye.